video pengajaran yang menarik. Kedua, buku nota ringkas dan latihan. Dan ketiga, stiker reward yang cantik. Apa istimewanya Pentagon Congak? 5 kelebihan. Pertama, cepat mengira. Kedua, menjimatkan masa. Ketiga, ada 5 pilihan cara kira. Keempat, mampu mencongak. Dan yang terakhir, berpotensi menghasilkan cara kira tersendiri. InsyaAllah. Ada 5 cara kira dalam Pentagon Congak. Pertama, cara asas yang kita belajar di sekolah. Yang kedua, Top 10. Ketiga, Best 10. Keempat, Best 10 Pro. Dan yang terakhir, formula nombor negatif. Okey, sekarang kita akan belajar salah satu cara kira dalam Pentagon Congak. Best 10 tolak. Jom belajar. Okey, soalan pertama. 15 tolak dengan 9. Okey, cara pertama, 5 tak boleh tolak 9. Kita akan pinjam 1 daripada sebelah. Pinjam 1 akan jadi kosong. Okey, selesai. Lepas tu kita tolakkan 9 tolak dengan 5. Nombor yang di bawah kita tolakkan nombor di atas. 9 tolak 5 kita akan dapat 4. Okey. Lepas itu kita cari kawan 10. Okey, best 10 ni disebabkan nama dia kawan 10. Jadi kita cari 4 ini tambah berapa dapat 10? Kawan dia 6 kan? Jadi 4 tambah 6 10. Jadi jawapan dia adalah 6. 15 tolak 9, jawapan dia 6. Okey, kita cuba soalan kedua. Okey, contoh soalan 24 tolak dengan 7. Okey, seperti biasa 4 tidak boleh tolak 7. Kita pinjam 1 daripada sebelah. Pinjam 1 jadi tinggal 1. Kemudian nombor yang di bawah kita tolakkan di atas. 7 tolak 4 kita dapat 3. Kita bulatkan. Okey, sekarang kita cari kawan 3. 3 tambah berapa 10? 3 tambah 7. Okey, jadi jawapan dia 7. Turunkan nombor 1. Jadi jawapan dia ialah 17. Okey, kita cuba soalan yang ketiga. Soalan terakhir. Okey, contoh soalan 36 tolak dengan 18. Okey, 6 tak boleh tolak 8. Pinjam 1 daripada sebelah. Jadi tinggal 2. 8 tolak 6, 2. Kita bulatkan. Jadi kawan 2 ialah 8. Sebab 2 tambah 8, 10. Akhir sekali 2 tolak 1, 1. Jadi 36 tolak 18 jadi 18. Okey, dalam Best 10 Congak, ini salah satu cara kira. Kita ada 5 cara kira. So dalam Best 10 tolak ni, kita akan melatih anak kita sampai satu tahap dia congak je. Dia tengok soalan, dia terus dapat jawapan. Congak saja. Dapatkan Pentagon Congak dengan ejen-ejen Mami Happy kami seluruh Malaysia. Okey, itu sebentar tadi teaser tentang Pentagon Congak. Okey, apa khabar semua? Assalamualaikum. Boleh kita tengok di ruangan komen daripada mana? Okey, ini kami baru dapat buku Pentagon Congak di kilang. Ni boleh dikatakan mock-up. InsyaAllah hari Rabu atau Khamis depan buku Pentagon Congak akan siap dan kami akan postkan kepada customer-customer yang buat pre-order dan early bird. Okey, nanti saya akan terangkan apa kandungan yang terdapat di dalam Pentagon Congak. Okey, Waalaikumsalam. Okey, dalam video tadi saya terangkan tentang Pentagon, tentang Best 10 tolak. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan 2 lagi formula yang terdapat dalam Pentagon Congak. Okey, rasanya belum terlambat lagi kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin, raya kali ni tak berapa syok. Tak macam tahun lepas. Tahun lepas kita dapat juga beraya kan, walaupun dengan keluarga terdekat. Tahun ni kita tak dapat beraya disebabkan PKP. Tapi tak apa, masih diberi nafas, masih terutama sekali kepada saya lah. Sebelum ni saya didapati sah positif COVID-19. Jadi kami 10 hari kuarantin di rumah. Jadi Alhamdulillah kami semua dah sihat. Okay, InsyaAllah hari ni kita akan bercerita tentang Pentagon Congak. Okey, jom kita tengok komen.
Daripada Kelang, Selangor. Okey, pentagon congak. Okey, ini je pentagon congak. Jom kita tengok. Pentagon congak ini fokus kepada operasi tambah dan tolak sahaja. InsyaAllah, produk seterusnya adalah pentagon congak, darab dan bahagi. Yang saya tak pernah kongsi lagi. Cara darab yang paling cepat, cara bahagi yang paling cepat sehingga anak kita suka kepada subjek matematik. Bahagi adalah satu operasi yang tidak disukai oleh pelajar-pelajar kita, terutama sekali pelajar sekolah menengah. Okey, apa yang terkandung dalam pentagon congak? Ini dia. Jom kita tengok. Dalam pentagon congak muka surat pertama dia bercerita tentang indeks. Okey, ada lebih kurang 5 formula yang melibatkan operasi tambah dan tolak. Formula asas tambah, asas tolak, stop 10, base 10, base 10 pro, nombor negatif dan juga kita bagi bonus. Okey, lepas tu ada cara guna. Bagaimana nak menggunakan buku ni? Dia ada terangkan di dalam buku ini, just baca saja macam mana nak menggunakan. Okey, pentagon congak seperti yang dalam video saya kongsikan tadi, kita ada 3 komponen. Pertama sekali kita ada buku pentagon congak, kemudian kita ada reward. Reward stiker dan terakhir sekali kita sediakan 10 video tutorial. Okay, jom kita tengok apa yang terkandung dalam pentagon congak. Okey, surat seterusnya. Ini antara contoh asas tambah. Asas tambah yang kita belajar di sekolah, cuma saya ada cara saya sendiri. Jadi peringkat pertama, permulaan anak-anak kena scan. Ibu bapa kena scan QR code ini. QR code ni untuk mendapatkan video pengajaran, video yang saya kongsikan. Lepas tu anak-anak belajar melalui video tu, dah faham, boleh tengok nota ringkas. Fahamkan nota ringkas juga, barulah yang terakhir sekali buat latihan. Jawab latihan, ada 25 soalan. Dah jawab, serahkan kepada ibu bapa. Jadi parents boleh cek jawapan. Kita bagi jawapan juga. Jawapan boleh cek di muka surat hadapan. Scan QR code ni dapat jawapan. Jadi ibu bapa boleh menanda, memastikan betul ataupun salah. Dah puas hati, barulah bagi stiker done. Ni contoh stiker done. Sini. Stiker done. Okey, sepatutnya di ruang stiker tu kosong macam ni, macam surat sebelah ni kosong. Dan barulah kita bagi stiker done jika anak kita dah menguasai formula tu. Jadi anak kita akan belajar ke semua formula sampai di belakang sekali nombor negatif dengan formula bonus, dengan video bonus. Okey, akhir sekali bagaimana nak menggunakan stiker I love this method. Okey, stiker I love this method ni, jadi bila anak-anak dah belajar ke 10 formula, dia boleh pilih maksimum 6 formula yang paling dia suka, yang paling dia seronok, paling cepat dia jawab, cepat dia mengira menggunakan formula tu. Mana yang dia suka, tampai I love this method. Ni contoh. Ni contoh. Ni contoh formula asas tambah. Jadi saya suka formula ni, jadi saya tampal I love this method. Okey, contoh yang lain, contoh asas tolak. Ni kosong kan? Kalau kosong maksudnya bukan tak suka, mungkin tidak ngam lah. Jadi anak-anak kita boleh pilih 6 cara yang paling disukai. Okey, di sekolah kita belajar asas tambah, asas tolak. Cuma pentagon congak ini dia membantu skill anak. Anak kita akan mengira dengan cepat dan menjimatkan masa ketika menjawab soalan-soalan peperiksaan. Jadi contoh, kalau kita main bola jaring, cikgu kita punya jurulatih dia akan mengajar kita asas, cara baling, cara tangkap bola, cara tenang bola, tapi membezakan antara pemain dengan pemain adalah skill. Kalau tak, Cristiano Ronaldo mungkin sama dengan saya kan, tapi hebatnya Cristiano Ronaldo sebab dia ada skill. Jadi sama juga dengan matematik. Pandainya anak itu sebab dia ada skill, dia ada cara cepat mengira. Okey, dia kreatif dan dia boleh mencongak untuk menjawab soalan. Jadi kita hasilkan buku pentagon congak. Okey, ada soalan sebelum kita bercerita tentang formula? Okey, sebelum ni memang kita dah menghasilkan produk pertama, pentagon sifir. Ini produk kedua. Dalam matematik ada 3 asas, nombor, sifir dengan operasi asas. Pentagon nombor nanti kita akan keluarkan kemudian.
Okey, kita cerita dulu tentang congak, tambah dan tolak. Apa? Okey, mungkin ada yang bertanya tentang harga. Okey, harga sebuah buku ini harganya RM25. Kandungan dia memang seronok, ada muka saya dalam bentuk kartun. Okey, ada kartun Cik Man. Lepas tu penerangan dia pun penerangan dia pun jelas dalam bentuk kartun untuk menarik minat anak kita supaya belajar matematik. Okey. Kertas pun kualiti, kita menggunakan kertas kualiti. Digalakkan menjawab soalan menggunakan pensel. Kalau menggunakan pen nanti dia boleh ni apa? Dakwat dia boleh ni lah, boleh mencomotkan buku. Okey, boleh menggunakan pensel, boleh padam dan jawab lagi sekali, tak ada masalah. Okey. Tebal buku dia. Ada soalan? Okey, teknik-teknik ni yang diajar di sekolah cuma asas saja. Asas tambah dengan asas tolak. Teknik lain tidak diajar di sekolah. Contoh formula stop 10 tidak diajar di sekolah, best 10 pun tak, best 10 pro pun tak, formula nombor negatif pun tidak diajar di sekolah. Jadi formula ini formula baru, ada sekolah dipakai, ada sekolah tak pakai, tapi majoriti yang saya tengok formula ni tidak dikongsikan lagi di sekolah. Tapi jangan risau, sebab formula ini membantu anak kita mengira dengan cepat. So dari segi cara kerja dia tak ada perbezaan sangat. Jadi jangan risaulah. Dia tidak mengganggu markah. Cuma di Malaysia, di Brunei dengan di Singapura, dia orang mengamalkan sistem KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kalau anak kita dapat jawab betul, cikgu boleh tengok cara kerja. Kalau cara kerja dia tak sama dengan skema jawapan, cikgu boleh menilai. Kalau cara kerja dia okey, jawapan okey, cikgu boleh bagi markah penuh. Malaysia dah tak macam dulu. Kalau dulu memang kita ikut skema jawapan. Cara kerja tak sama dengan skema jawapan, kemungkinan besar cara kerja tak ada markah ataupun ada markah kesian. Untuk Malaysia dah tak macam tu dah. Malaysia dah ada advance, dia dah tiru macam Singapura, Brunei pun sama. Jadi cara kerja terpulang pada guru yang menanda. Jika jawapan dia betul, cara kerja cikgu dia menilai lah, oh ni okey ni. Ada guna stop 10 ni, dia guna best 10 ni. Tapi jangan risau, insyaAllah. Doakan saya, doakan tim kami famous satu Malaysia. Moga kami dapat kongsikan cara mudah ini, cara cepat ini satu Malaysia. Biar satu Malaysia guna, kalau boleh satu dunia guna cara cepat ni. Okey, sesuai untuk anak umur berapa? Okey, kita galakkan anak sekolah rendah lah. Sebab anak sekolah rendah tahun 1 dah belajar, tambah tolak. Tadika boleh, tak ada masalah. Tapi tadika buat masa ni, kalau dia dah kenal nombor, dia dah belajar asas, contoh 3 tambah 2 nombor yang kecil-kecil, dia boleh guna buku ni, tak ada masalah. Okey, jadi kita galakkan berumur 6 tahun ke atas. 6 tahun sehingga 12 tahun. Sekolah menengah pun boleh. Sebab sekolah menengah dia tak belajar formula ni, formula baru untuk anak-anak sekolah menengah. Tapi bila sekolah menengah ni, anak-anak kita dah jumpa dengan satu mesin tu, jadi dia dah lupa dah congak. Dia dah jumpa kalkulator, jadi dia dah jarang nak mencongak. Tapi kita galakkan juga sekolah menengah, kalau boleh congak untuk soalan yang senang. Kalau soalan yang besar, baru guna kalkulator saintifik. Okey, ada soalan lain? Okey, ikut kepala guru. Ada guru memang, kebanyakan cikgu matematik dia dah terbuka. Okay, zaman sekarang ni cikgu matematik dah terbuka sebab kita terlalu banyak kaedah. Cuma dalam kaedah kami, kaedah Pentagon, kita tidak mengganggu silibus sekolah. Kita tidak mengganggu silibus sekolah. Saya tak ganggu peratus punya style, pecahan ke apa tu saya tak ganggu. Saya cuma ajar asas je supaya anak kita kira cepat. Membantu anak kita suka matematik dan kira cepat. Itu yang paling penting. Bila anak kita dah suka, dah kira cepat, jadi topik lain dah tak ada masalah dah. Saya ada juga cara senang untuk peratus, untuk perpuluhan, untuk pecahan saya ada. Ada cara senang untuk jawab soalan-soalan tu, tapi saya tak nak kongsikan lagi sebab itu mengganggu silibus sekolah. Jadi saya kongsikan asas sahaja dahulu. Okey, video menggunakan Pentagon CV ada dalam Pentagon CV. Boleh tengok. Boleh scan QR code. Oh, ni kotak lama, kotak baru. Pinjam Siti punya. Dekat belakang ni. Dekat belakang kotak, ada layari untuk belajar, untuk dapatkan video pengenalan. Dekat YouTube pun ada kita kongsikan video pengenalan. Macam mana menggunakan Pentagon CV.
YouTube Pentagon Maths. Okey, memang video tu kita dah kongsikan dah. Dalam ni pun ada, boleh scan QR code. Sekiranya ada masalah, boleh kontak dengan customer support kami. Scan QR code ni, nanti dia akan terus direct ke WhatsApp. Boleh bertanya, kami punya staff akan bagi tahu macam mana nak dapatkan video. Okey, kalau tak ada soalan, kita cerita harga dulu. Harga sebuah buku RM25. Sekarang kita ada promosi early bird RM20. Nanti saya akan cerita promosi combo di belakang, di akhir video nanti. Okey, jom kita belajar Pentagon Chongak. Okey, hari ini saya akan kongsikan dua formula. Satu stop 10 tambah dengan best 10 pro tolak. Stop 10 tambah dengan best 10 pro tolak. Kalau kita tengok video sebelum ni, itu best 10 tolak, tak ada pro. Ini kita ajar yang pro punya. Okey, stop 10 tambah. Okey, contoh soalan. Okey, kalau cara asas di sekolah, biasanya cikgu akan kira daripada sebelah kiri campur sebelah kanan. Okey, 3 tambah 9. Okey, 3 di kepala, 9 di jari. Itu cara yang kita biasa asas di sekolah. Tapi asas dalam Pentagon Chongak, saya menggalakkan murid memilih nombor yang besar di kepala. Jadi nombor besar ni di kepala, nombor kecil di jari untuk menjimatkan masa. Kalau tak kan dia kira sampai 9 kan? Lebih baik dia kira sampai 3, jimat masa. 9 di kepala, lepas nombor 9, 10, 11, 12. Itu cara asas. Okey, nombor besar di kepala, nombor kecil di jari. Campurkan dapat 12. Okey, apa beza asas dengan stop 10? Okey, stop 10, sama juga. Nombor besar di kepala, nombor kecil di jari, dia kira 9 di kepala kan? Lepas nombor 9, 10, stop. Dia stop dekat 10. Sebab tu kita namakan dia stop 10. Bila dia stop, berapa jari yang tinggal? 2. Jadi jawapan dia ialah 12. Itu dipanggil stop 10. Jadi anak kita jimat masa. Sampai 10 stop. Jari yang tinggal ni terus tulis jawapan. 12. Okey? Jawapan dia 12. Stop 10 dia menjimatkan masa. Okey, contoh soalan lain. Okey, 7 tambah dengan 8. Okey, seperti biasa, nombor besar simpan di kepala, nombor 8 di kepala, nombor 7 di jari. Okey, lepas nombor 8, 9, 10, stop. Jadi berapa jari yang tinggal? 5. Jadi jawapan dia ialah 15. Okey, 15. Jadi anak kita tak perlulah kira sampai 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dah jimat 2 saat dah. 2 saat ni macam-macam boleh buat untuk semak balik jawapan, untuk macam-macam lah. Okey, jadi stop 10 dia stop dekat nombor 10. Okey, kita cuba nombor yang lebih besar. Okey, contoh soalan. 26 tambah 18. 26 tambah dengan 18. Okey, 6 tambah 8, nombor 8 di kepala, nombor 6 di jari. Okey, 8 di kepala, 6 di jari. Lepas nombor 8, 9, 10, stop. Berapa jawapan yang tinggal? 4. Jadi jawapan dia 14. 4 ni kita tulis di sini. Okey, 4 kita tulis di ruangan jawapan. Yang belas tu kita tulis di bawah. Saya suka tulis di bawah jawapan. Okey, untuk mengelakkan kecuaian. Okey, lepas tu 2 tambah 1, 3. Tambah dengan carry, nombor carry 4. Jadi jawapan dia 44. Okay, pengalaman saya mengajar asas matematik ni, berlaku 2 kecuaian kepada anak-anak bila menjawab soalan objektif atau soalan subjektif. Okay, yang pertama, menyalin semula soalan. Biasanya anak kita salah salin soalan. Soalan 26 tambah 18. Kan nak salin semula dalam bentuk lazim kan? 26 tambah 16. Itu kesalahan atau kecuaian yang pertama. Kecuaian yang kedua, anak kita terlupa campur nombor yang di atas ni. Dia nak cepat, jadi dia lupa campur nombor atas. Sebab tu saya suka letak di bawah. Okey, 8 tambah 6, 14, letak di bawah. 1, 4, 14.
2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Jadi jawapan dia 44. Okey, faham? Jelas? Ada soalan? Okey, memang banyak kaedah yang kita gunakan, nombor besar di kepala, nombor kecil di jari untuk jimatkan masa. Jadi tak perlulah kira sampai habis jari kan? Okey, next. Kita cuba lagi. Soalan yang lebih besar. Contoh 35 tambah dengan 29. Okey, 35 tambah dengan 29. Macam biasa, nombor besar di kepala, nombor kecil di jari. Okey, lepas nombor 9, 10. Stop. Jadi berapa jari yang tinggal? 14. Jadi 4. 4 ni kita tulis kat sini. Belas ni di bawah. Okey, 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. So jawapan dia 64. Okey, jelas? Dengan kaedah stop time tambah. Kaedah stop time tambah ni boleh dijawab untuk soalan objektif tanpa menyalin balik soalan. Okey, jom kita cuba. Alang-alang dah belajar kan? Okey, contoh soalan. 47 tambah dengan 39. Tanpa menyalin balik soalan. Okey. 7 tambah dengan 9. Okey, nombor ni tambah dengan nombor ni. Okey, 9 di kepala, 7 di jari. 9 di kepala, 7 di jari. Okey, lepas nombor 9, 10. Stop. Berapa jari yang tinggal? 6. Jadi jawapan dia 16. Jadi 6 kita letak di sini, yang belas tu kita letak di bawah. 16. Lepas tu nombor 10 campur dengan nombor 10. 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. So jawapan dia 86. Okay, bila dah menguasai kaedah stop 10, untuk soalan objektif tak perlu salin balik soalan. Terus selesaikan. Terus pilih jawapan A, B, C, D. Jadi anak kita dah jimat masa. Dah mengurangkan kecuaian menyalin semula soalan. Biasanya anak-anak yang cepat ni, yang laju mengira ni, salin soalan dia problem. Dia nak cepat kan, nak laju. Jadi terus saja kira dalam bentuk melintang. Okey, kita cuba lagi. Okay, kita cuba nombor besar. Contoh 487 tambah dengan 76. Okey, 487 tambah 76. Macam biasa, nombor pertama tambah nombor pertama. Sa tambah sa. Saya suka cancel. 7 tambah 6. 7 di kepala, 6 di jari. Lepas nombor 7, 8, 9, 10. Stop. So jawapan dia 13. 13. 3, 1 carry. Lepas tu nombor 10, campur nombor 10. 8 tambah 7. 8 di kepala, 7 di jari. 8, 9, 10. Stop. So jawapan dia 15. Tambah dengan 1. 16. 15 tambah 1, 16. 1 carry lagi. Akhir sekali nombor 4. Tambah dengan 0, 4 tambah 1, 5. So jawapan dia 563. Jadi kaedah stop 10 boleh digunakan untuk menjawab soalan melintang. Dan dalam bentuk lazim. Menjimatkan masa. Kira sampai 10, stop. Okey. Ada soalan untuk stop 10? Nak buat latihan mudah sangat kan? Ada soalan? Anak 6 tahun dah belajar tambah. Sebab minat, boleh turunkan ilmu ni kat anak. Boleh. Boleh turunkan? Macam menurunkan ilmu. Okey, tak ada masalah. Boleh pastikan anak belajar. Kalau guru di sekolah belum tahu teknik ni, anak boleh kongsikan dengan cikgu. Bagi tahu, saya belajar dengan mak saya, ni cara baru. Okey tak cikgu? Mana tahu cikgu dia berminat, boleh mengajar pada kawan-kawan kelas yang lain. Kenapa cikgu dulu tak ajar macam ni? Sekarang zaman dah moden. Ramai orang mencuba kaedah-kaedah baru. Sebenarnya kaedah-kaedah ni yang saya kongsikan ni kebanyakannya pelajar-pelajar pandai, pelajar-pelajar genius gunakan. Sebab diorang laju mengira, cuma diorang tak pernah kongsikan. Diorang tak tahu nak kongsikan. Bagi diorang, pelajar yang pandai ni, dia ingat apa formula yang dia tahu tu orang lain tahu.
Jadi sebenarnya dia congak, dia kira, tapi dia tak kongsikan. Dia ingatkan kawan dia tahu. Oh, rupanya dia ada cara dia sendiri. Cara dia sendiri itulah yang tidak dikongsikan. Sebenarnya formula ni dah lama digunakan zaman ilmuwan Islam kita dulu. Cuma tidak didedahkan saja. Sebab kita bergantung kepada sistem yang kita belajar di sekolah, cara asas. Jadi cara-cara yang lain ni kita kena belajar sendiri. Jadi memandangkan saya dah berkongsi lama asas matematik ni sejak 2006 bersama Adi Putra. Lepas tu saya ke Brunei sampai masuk istana. Jadi saya jumpa ramai pakar guru matematik. Saya berjumpa dengan pakar daripada guru pakar India, guru pakar Brunei. Dia kongsikan cara-cara dia. Jadi bila saya terdedah dengan banyak cara, jadi saya buat satu kesimpulan. Oh, ini formula ni menarik. Dan saya mencipta formula saya sendiri. Kita dah belajar formula orang, jumpa formula orang ni, kita belajar formula Al-Khawarizmi, formula zaman-zaman dulu, lepas tu kita buat kesimpulan. Oh, formula ni lagi cepat. Okey, tu yang saya kongsikan ni. Okey, senang? Stop 10. Boleh kita masuk formula yang kedua. Formula base 10 pro tolak. Kalau video tadi base 10 tolak, tak ada pro. Ni base 10 pro tolak. Jom kita belajar. Okey, base 10 pro tolak. Okey, formula base 10 memang kita kena kuasai apa itu base 10. Okey, dalam video yang awal saya tak kongsikan base 10 tu apa. Okey, saya ulang sekali lagi. Mami Happy sebelum ni saya ada kongsikan tentang base 10. Okey, base 10. Apa itu base 10? Base 10 dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, bila kita tambahkan dia jadi 10. Base 10 ini adalah kawan 10. Pasangan 10. Okey, pasangan 10. Jadi 1 tambah 9, 10. 8 tambah 2, 10. 3 tambah 7, 10. 6 tambah 4, 10. 5 tambah 5, 10. Jadi 9 kawan 1, 2 kawan 8, 7 kawan 3, 4 kawan 6, 5 kawan dengan diri sendiri. Sebenarnya base 10 ini adalah formula jari. Formula jari sama, cuma saya namakan dia base 10. Kalau kita tengok jari, kawan 5 tutup 5, 5. Kawan 6 tutup 6, 4. Kawan 7 tutup 7, 3. Kawan 8 tutup 8, 2. Kawan 9 tutup 9, 1. Dia guna sistem jari. Tapi dalam mengira kita nak kurangkan guna jari ni. Kita nak dia hafal. Okey? Hafal lagi cepat. Okey? Jadi 9 kawan 1, 2 kawan 8, 7 kawan 3, 4 kawan 6, 5 kawan 5. Pasangan 10. Formula base 10 ni kita gunakan untuk jawab soalan dalam base 10 Pro. Okey, jom. Faham formula base 10? Ni dalam kelas ni semua orang-orang dewasa kan? Mak-mak, ayah-ayah kan? Jadi sepatutnya mudahlah. Okey, contoh soalan. 15 tolak dengan 9. Okey, 15 tolak dengan 9. 5 tidak boleh tolak 9, pinjam 1 daripada sebelah tinggal kosong. Okey, pinjam 1 pada sebelah tinggal kosong. Kalau asas di sekolah, 1 tu kita tulis balik di sini. Jadi anak kita kena mengira daripada 9 sampai 15. Itu asas di sekolah. Okey, kalau base 10 Pro, cara dia macam ni. Nombor yang di bawah ni, kita cari kawan dia. Kawan 9 berapa? Kawan 9, 1. Kita bulatkan. Kawan 9, 1. Dapat kawannya ni, kita tambahkan dengan nombor di atas. 1 ni kita tambahkan dengan nombor 5. 1 tambah 5, jawapan dia 6. Senang kan? Tu kita panggil Pro, dia cepat. Lagi cepat daripada base 10 tolak. Okey? Faham? Jelas? Okey, saya terangkan sekali lagi. Mungkin ada yang terkejut kot. Cepatnya. Okey, contoh soalan. 13 tolak dengan 5. Okey, sekali lagi saya bagi penerangan 3 tidak boleh tolak 5, pinjam 1 daripada sebelah tinggal kosong. Kawan 5, yang nombor di bawah ni, kawan dia. Kawan 5 adalah 5. Okey, kita tambahkan dengan nombor di atas. 5 tambah 3, 8. So jawapan dia 13 tolak 5, jawapan dia 8. Mudah kan? Sebenarnya kaedah ni kita boleh congak. Jom kita congak Kita cuba belajar congak. Tanpa buat working, tanpa buat cara kerja.
Okey, contoh soalan. 14 tolak dengan 6. Cuba kita congak. Kita pinjam sebelah, kawan 6 berapa? Tambahkan nombor di atas. Dapat jawapan. Kalau yang dah expert dah boleh congak 14 tolak 6, 8 tu dah hebat dah. Ni kita nak gunakan kaedah best 10 pro. Kawan 6 berapa? 4. Tambah nombor di atas. Jadi anak kita automatik boleh congak. Kalau kaedah asas sekolah, anak kita tak boleh congak. 14 tolak 6 dia tak boleh congak. Kecuali dia dah tahap 14 tolak 6, 8 dah tak ada masalah. Dia gunakan kaedah best 10 pro ni, anak kita boleh congak. Kawan 6, 4. 4 tambah 4, 8. Dia boleh congak menjawab soalan tolak. Jarang berlaku ni. Soalan tolak kita boleh congak. Okey, jelas? Faham? Okey, kalau faham jom kita cuba congak soalan tolak. Okey, ni kawan 6, 4. Pinjam atas, tambah atas jadi 8 ya. Ni kita dah pinjam jadi kosong. Okey, sekarang kita cuba congak. Maka baru. Okey. Jom kita cuba congak. Tanpa buat cara kerja, congak sahaja. Kita cuba soalan besar. Okey, 24 tolak dengan 18. Okey, kita cuba congak. 4 tak boleh tolak 8, pinjam sebelah, automatik depan ni kosong. Kawan 8, 2, 2 campur 4, jawapan dia berapa? Cuba congak. Okey, dapat jawapan? Jawapan dia ialah 6. Okey, jawapan dia ialah 6. Okey, kita cuba soalan yang lebih besar. Kita congak soalan yang lebih besar. Okey, jom. Sebab tu dinamakan pentagon congak. InsyaAllah bila anak tu dah kuasai, dah faham cara, dia boleh congak saja untuk jawab soalan tambah dengan tolak. Okey, kita cuba soalan besar. Contoh, 82 tolak dengan 34. Okay, saya tunjukkan contoh macam mana cara congak. Okay, 2 tidak boleh tolak 4, automatik pinjam sebelah 7. Pinjam sebelah, pinjam 1 daripada sebelah tinggal 7. Kalau saya congak, saya akan kira yang depan dulu. 7 tolak 3 kita dapat 4. Okay, kalau congak, kalau saya congak. Okay, lepas tu barulah saya cari kawan dia. Kawan 4 berapa? 6. 6 campur 2, 8. So jawapan dia 48. Itu cara saya congak. Saya selesaikan depan dulu. Baru selesaikan yang kedua. Sebab dia tak ada beza pun. Betul? Jadi pinjam 1 kita terus tolak dapat jawapan 4. Ini kita pinjam, kita cari kawan dia 4 tambah dengan 2. Salah. Betul lah. Kawan 4 6, 6 tambah 2, 8. Takkan cikgu salah kan? Okey, jom kita cuba. Kita congak Congak daripada depan Dahsyat ni. Mak ayah pun boleh congak ni, dah lama tinggalkan sekolah kan. Kita tak pernah lagi congak soalan tolak. Ni kira pencapaian luar biasa kita. Congak soalan tolak. Okay, jom kita cuba lagi. 91 tolak 37. Cuba congak. Tulis jawapan di ruangan komen. Saya jawab dalam masa 3 second je. Cuba jawab. Berapa jawapan dia? Jangan lupa pinjam Jangan lupa pinjam. Itu asas tu. Pinjam tu asas. Betul. Memang dah lama kita tak dengar perkataan congak sebab kita tak guna. Kita tak guna congak. Kita pergi kedai, kita mengharapkan mama ataupun mesin kira-kira yang tolong kirakan. Antara dia betul tak betul, kita bayar je. Lepas tu dia bagi duit baki, kita ambil, simpan dalam duit, terus jalan. Kita tak congak. Untuk soalan yang mudah, untuk jual beli yang mudah, kita tak congak. Sebab itu perkataan congak sekarang dah semakin hilang. InsyaAllah Cik Man akan bangkitkan balik perkataan congak. InsyaAllah Cik Man akan buat TikTok.
TikTok, nama TikTok Cik Man Congak. Kita dah buat video. Nanti kita akan upload dalam TikTok. Moga ramai adik-adik yang suka TikTok ni belajar sesuatu lah daripada dia joget-joget kat TikTok. Baik dia belajar congak bersama Cik Man Congak. Nama Cik Man Congak. Okey, jom. Betul. Berapa jawapannya? Okey, kita pinjam sebelah, automatik ni 8. 8 tolak 3, kita dapat jawapan depan 5. Kawan 7, 3 campur 1, 4. So jawapan dia 54. Kan senang kan? Kita boleh congak saja menjawab soalan tolak. Okey, soalan terakhir. Jom kita buat. Okey, soalan terakhir, siapa yang dapat congak? Orang yang pertama dapat jawab, kita bagi hadiah sebuah buku Pentagon Congak. Nanti kita punya admin akan bagi info. Siapa yang terpilih, tahniah pada nama tu. Okey, nama yang terpilih tolong WhatsApp admin kami. Admin kami akan minta alamat dan sebagainya. Okey. Orang yang pertama dapat jawab soalannya Cik Man kongsikan akan dapat hadiah sebuah buku Pentagon Congak. Okey, soalannya sudah bersedia? Bila bagi hadiah dia lagi semangat kan? Macam anak-anak kita jugalah. Bila mak ayah kata nak belanja aiskrim ke, boleh main kat luar ke, boleh main handphone ke, anak-anak akan excited nak dapatkan hadiah. Kita pun sama juga. Kita walaupun dah besar, kita nak hadiah juga untuk menaikkan kita punya motivasi. Okey? Soalannya. Okey, soalannya 63 tolak 36. Okey, orang pertama yang menjawab akan mendapat hadiah sebuah buku Pentagon Congak. Ada yang dah jawab? Okey, nanti kita punya admin Syafiq akan bagi ni komen. Siapakah orang pertama yang jawab? Jom kita cek jawapan sementara menunggu admin mengucapkan tahniah siapa yang berjaya. Okey, jom kita cek jawapan. 3 tak boleh tolak 6, pinjam sebelah jadi 5. 5 tolak 3, jawapan depan 2. Kawan 6, 4. 4 campur 3 nombor di atas 7. Jadi jawapan dia ialah 27. Jadi admin, okey, kita sementara menunggu admin. Siapa? Tu, betul. Okey, pemenang untuk buku Pentagon Congak, Azizan Hashim. Nanti admin kami akan bagi nombor telefon. Encik Azizan Hashim, tolong WhatsApp pada admin. Nanti admin akan bagi arahan seterusnya macam mana nak dapatkan hadiah buku Pentagon Congak. Okey, tahniah kepada Encik Azizan Hashim. Orang pertama yang akan mendapat buku Pentagon Congak. Okey, rasanya sampai di sini saja perkongsian Cik Man. Ada soalan sebelum kita berpisah? Jadi saya terangkan sekali lagi. Pentagon Congak ada 3 komponen. Kita ada buku. Lepas tu kita ada stiker reward untuk menarik minat anak-anak untuk menjawab soalan dan dapat stiker. Kemudian kita ada 10 video tutorial. 10 video pengajaran mengikut formula di dalam buku. Okey, harga buku Pentagon Congak, harga dia RM25 sebuah buku, tapi kita ada promosi early bird hanya RM20 saja sebuah buku. Sekarang ini promosi sempena PDPR dan cuti sekolah. Kita buat set combo. Buku Pentagon Congak campur dengan set Pentagon Sifir. Kalau harga sebenar, Pentagon Sifir RM60, Pentagon Congak RM25. Kedua-dua harga combo ini, harga asal dia RM85. Kita buat promosi hanya RM60 saja. Jimat RM25 untuk mendapatkan kedua-dua setnya. Pentagon Sifir, kuasai Sifir dalam masa 3 jam. Pentagon Congak tambah tolak. Congak je. Dengan harga promosi RM60. Dapatkan Pentagon Sifir dan Pentagon Congak dengan ejen-ejen Mami Happy kami seluruh Malaysia. Sementara stok masih ada. Saya difahamkan stok semakin berkurang. Baru je tambah 500 hari tu. Kalau tengok dekat website dah semakin berkurang. Okey? Dapatkan buku Pentagon Sifir dan buku Pentagon Congak. Ada soalan sebelum kita berpisah?
Okey, sebelum kita berpisah, saya nak dengar komen daripada ibu bapa bagaimana dengan pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar 3 formula. Sila komen macam mana? Okey ke formula pentagon congak hari ini? Masa sesi video belajar formula base 10 tolak. Masa sesi video yang awal, video teaser tu, video pengenalan, belajar base 10 tolak. Lepas tu saya kenalkan stop 10 tambah. Dan yang terakhir kita belajar base 10 pro tolak. Hari ini belajar 3 formula yang melibatkan yang terkandung dalam pentagon congak. Base 10 tolak, stop 10 tambah dengan base 10 pro tolak. Okey, sila bagi komen. Macam mana pengajaran hari ini? Dalam masa kurang 1 jam belajar 3 formula. Okey ke? Boleh di-apply pada anak-anak? Macam mana seronok? Kita tak pernah belajar sebelum ni. Di sekolah dulu kita tak didedahkan dengan pelbagai kaedah, tapi sekarang dah lain. Di sekolah, di YouTube, di tempat tuition, banyak kaedah. Jadi Cik Man kongsikan dalam Pentagon kaedah yang kami gunakan memastikan anak-anak kita kira dengan cepat dan menjimatkan masa. Yang paling penting anak kita happy, suka kepada subjek matematik. Itu antara objektif utama Pentagon. Maths is fun. Bila anak suka, bila kita suka, bila cikgu suka, matematik akan menjadi subjek yang paling mudah dan senang. Okey. Ada soalan sebelum kita ni? Seronok tak sabar nak ajar anak. Kita punya admin dah bagi nombor telefon. Okey, admin dah bagi pada nombor telefon. Jadi pemenang tadi Cik Azizan. Cik Azizan sila WhatsApp nombor yang tertera. Nanti kita akan bagi hadiah sebuah buku Pentagon Congak. Okey, terima kasih pada komen-komen yang mengatakan seronoknya belajar Pentagon Congak. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi di masa akan datang. Tapi sebelum berpisah, sempena program PDPR ni, promosi PDPR dan cuti sekolah, saya ada buat satu program yang bernama Cik Man Congak dekat Facebook kami, Facebook saya Cik Man, setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Boleh ajak anak-anak bersama belajar dengan saya selama 1 jam. Setiap hari Sabtu bermula esok jam 10 pagi sampai jam 11 pagi. Besok tajuk dia stop 10 tambah dan stop 10 tolak. Saya akan kongsikan formula Pentagon Congak, stop 10 tambah dan stop 10 tolak. Jadi anak-anak boleh join bersama, mak ayah pun boleh join sebab dia formula baru. Jadi mak ayah boleh belajar benda baru sambil anak-anak pun belajar juga. Jadi boleh digunakan selepas tu. Kebanyakannya bila mak ayah hantar anak-anak dalam program matematik ni, bila balik je mak ayah tak tahu. Program seronok, anak kata seronok, anak kata best. Formula memang luar biasa. Tapi mak ayah tak tahu, dia akan terputus. Jadi esok saya jemput mak ayah bersama anak-anak join program kami Congak bersama Cik Man setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Saya akan buat 4 siri, 4 episod bermula Sabtu esok sampai Sabtu yang keempat sebelum naik sekolah. Jadi ini program saya Congak bersama Cik Man selama 4 minggu. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Okey, jom bersama saya insya-Allah. Besok tajuk dia stop 10 tambah dan tolak. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih kepada Mami Happy kerana menjemput saya berkongsi ilmu, kepada ejen-ejen Mami Happy, kepada customer-customer Mami Happy. Sama dengan nama dia Mami Happy, Pentagon juga memastikan semua ibu-ibu happy dan anak-anak happy belajar matematik. Jadi kita semua happy. Tak adalah lagi dengan suara tazen, suara jerit-jerit, mak marah anak, abah yang kena. Kita tak mahu tu. Jadi kita nak keluarga harmoni, semua happy belajar matematik. Sekian saja daripada saya. Dapatkan Pentagon Congak dan Pentagon Sifir dengan harga RM60. Harga combo, promosi combo RM60 sempena PDPR dan cuti sekolah dengan ejen-ejen Mami Happy seluruh Malaysia. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf dan salah dan silap daripada saya. Jumpa lagi dalam siri yang seterusnya bersama Mami Happy Show. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Man. Asas matematik terdiri daripada 3 perkara. Pertama, mengenali nombor. Kedua, menguasai sifir. Dan ketiga,
cekap dalam pengiraan operasi asas. Tambah, tolak, kali dan bahagi. Okey, kami baru saja mengeluarkan produk pertama kami iaitu Pentagon Sifir. Menguasai sifir dalam masa 3 jam sahaja. Okay, ramai pelajar-pelajar kami yang sudah berjaya menguasai sifir. InsyaAllah kali ini kita akan keluarkan produk yang kedua kami iaitu Pentagon Congak. Ada 3 komponen utama Pentagon Congak. Pertama, video pengajaran yang menarik. Kedua, buku nota ringkas dan latihan. Dan ketiga, stiker reward yang cantik. Apa istimewanya Pentagon Congak? 5 kelebihan. Pertama, cepat mengira. Kedua, menjimatkan masa. Ketiga, ada 5 pilihan cara kira. Keempat, mampu mencongak. Dan yang terakhir, berpotensi menghasilkan cara kira tersendiri. InsyaAllah. Ada 5 cara kira dalam Pentagon Congak. Pertama, cara asas yang kita belajar di sekolah. Yang kedua, top 10. Ketiga, best 10. Keempat, best 10 pro. Dan yang terakhir, formula nombor negatif. Okey, sekarang kita akan belajar salah satu cara kira dalam Pentagon Congak. Best 10 tolak. Jom belajar. Okey, soalan pertama. 15 tolak dengan 9. Okey, cara pertama, 5 tak boleh tolak 9. Kita akan pinjam 1 daripada sebelah. Pinjam 1 akan jadi kosong. Okey, selesai. Lepas tu kita tolakkan 9 tolak dengan 5. Nombor yang di bawah kita tolakkan nombor di atas. 9 tolak 5 kita akan dapat 4. Okey. Lepas itu kita cari kawan 10. Okey, best 10 ni disebabkan nama dia kawan 10. Jadi kita cari 4 ini tambah berapa dapat 10? Kawan dia 6 kan? Jadi 4 tambah 6 10. Jadi jawapan dia adalah 6. 15 tolak 9 jawapan dia 6. Okey, kita cuba soalan kedua. Okey, contoh soalan 24 tolak dengan 7. Okey, seperti biasa 4 tidak boleh tolak 7. Kita pinjam 1 daripada sebelah. Pinjam 1 jadi tinggal 1. Kemudian nombor yang di bawah kita tolakkan di atas. 7 tolak 4 kita dapat 3. Kita bulatkan. Okey, sekarang kita cari kawan 3. 3 tambah berapa 10? 3 tambah 7. Okey, jadi jawapan dia 7. Turunkan nombor 1. Jadi jawapan dia ialah 17. Okey, kita cuba soalan yang ketiga. Soalan terakhir. Okey, contoh soalan 36 tolak dengan 18. Okey, 6 tak boleh tolak 8. Pinjam 1 daripada sebelah. Jadi tinggal 2. 8 tolak 6 2. Kita bulatkan. Jadi kawan 2 ialah 8 sebab 2 tambah 8 10. Akhir sekali 2 tolak 1 1. Jadi 36 tolak 18 jadi 18. Okey, dalam best 10 congak ini salah satu cara kira. Kita ada 5 cara kira. So dalam best 10 tolak ni kita akan melatih anak kita sampai satu tahap dia congak je. Dia tengok soalan dia terus dapat jawapan. Congak saja. Dapatkan Pentagon Congak dengan ejen-ejen Mami Happy kami seluruh Malaysia.